Guys, hari ni aku nak share dengan korang lah. Okay, memang base issue repair ni base dekat Kuala Lumpur, tapi customer kita orang ada juga daripada luar negeri lah. Sebagai contoh, macam daripada Johor, Sabah, Sarawak, daripada Perak, itu pun ada. So, hari ni aku nak share dekat korang macam mana prosedur untuk korang dapatkan servis daripada kita orang. So, first, benda pertama yang korang kena buat, korang kena pastikan masalah kereta korang tu sebenarnya memang masalah ECU ataupun ABS. So, korang nak kena check in dulu kereta korang, kena confirmkan dulu masalah. And yang kedua, korang kena bagi dekat kita orang gambar ECU dan gambar error code. Sebab benda ni sebagai reference lah untuk kita orang, supaya kita orang dapat lebih faham apa masalah sebenarnya tentang kereta korang. So, sebagai contoh, okay, macam hari ni aku nak tunjuk korang lah. Okay, sekejap. Yang ni aku kena tutup nombor dia. Okay, macam ni kita ada customer daripada Kuantan, and macam yang ni daripada Batu Pahat. So, customer kita orang ni bukan saja daripada Kuantan atau Batu Pahat lah, even daripada luar negeri pun ada. Sebagai contoh, macam Brunei pun ada, and even Singapore pun ada. So, macam mana korang nak dapatkan servis ni? Korang perlu PM kita orang punya admin, and nanti admin akan request apa yang korang kena provide untuk kita orang. And nanti admin akan bagi tahu korang prosedur, and korang kena follow prosedur yang admin kita orang bagi. So, kalau katakan korang dah settle follow kita punya prosedur, barulah korang boleh proceed untuk korang prepare untuk shipping pada kita orang. So, kalau kata korang ada apa-apa pertanyaan, boleh klik link di bio and boleh PM kita orang sekarang. Okay lah, jumpa next video. Bye.